Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung lagi TBE exam bahagian C untuk bab 6 iaitu pilihan instrumen pelaburan. Maksudnya kita nak kena kenal instrumen-instrumen pelaburan ni dan macam mana kita nak memilih lah kan yang sesuai. Okey. Kita pergi kepada pilihan pelaburan. Seorang individu dia perlu membuat pilihan pelaburan yang konsisten dengan toleransi risiko dan objektif pelaburan dia. Gitu kan maksudnya dia kena tahu objektif dan toleransi lah dia orang yang macam mana. So dari situ pengetahuan yang baik mengenai instrumen pelaburan. Jadi dia kena tahu instrumen apa dia nak invest. Okey. Jadi pertimbangan risiko pulangan yang berkaitan dengan setiap instrumen tu perlu untuk capai objektif dia. Maksudnya itulah yang dia perlu pertimbangkan. So untuk membuat pilihan ni dia kena kenal dulu. So topik ni kita nak cerita tentang bagaimana setiap kita panggil apa tu portfolio investment tu. So kita belajar one by one. Okey. Instrumen pelaburan kita nak tengok apakah instrumen yang ada sebelum kita nak buat investment kan. Okey, yang pertama tunai dan deposit. Okey, instrumen cair dengan risiko yang sangat minima. Yang ini yang biasa-biasa yang kita ada tu, account bank kan, dia berkait dengan account bank. Kalau yang Islamic punya account bank Islam, lepas tu account bank yang ada dekat mana-mana bank lah, deposit mata wang account emas, itu semua dia punya risiko tu sangat minima. Gitu kan. Dan dia juga bila-bila nak ambil pun boleh. So sangat minima tunai dan deposit. Okey, yang kedua kita pergi kepada isu pelaburan kerajaan GII. GII ni dia macam sukuk lah ataupun bond. Gitu kan. GII dia sukuk ataupun bond. Bond ni dia ada konvensional, dia ada Islamik. Tapi kalau sukuk tu more kepada Islamik. Okey. Wasi Islamik suatu instrumen hutang yang boleh dipasarkan. Okey, kita nak mudah faham. GII ni dikeluarkan, dia government yang keluarkan. Bank Negara Malaysia adalah ejen yang menerbitkan GII bagi kerajaan. Maksudnya dekat sini, dia dikeluarkan oleh kerajaan. Tetapi kalau transaction tu melalui bank negara. GII ni melalui bank negara. Iaitu government investment issue. Di-issue ataupun diterbitkan oleh government. Okey, melalui bank negara. Dia adalah kontrak. Kontrak ni maksudnya keuntungan dia tu dia tetap. Dia dah beritahu dah. Okey. Contoh kita keluarkan sukuk. Dia mana contoh tabung haji. Okey, kita keluarkan dan tabung haji beli bond tu ataupun sukuk tu tadi. Tabung haji beli dan dia invest duit tu, so dia akan transaction melalui bank negara. So bank negara kata kita akan bagi 10% per annum. Contoh dia akan bagi 10%, dia akan bagi 20%, tu depends pada apa yang dah dipersetujui lah ataupun yang government offer. So government ni nak buat projek. So jadi dia perlukan dana. So tabung haji kan ada duit deposit orang ramai itu tadi. So duit itulah akan diserahkan kepada bank negara untuk diniagakan, iaitu projek-projek kerajaan mungkin dan sebagainya. Gitu. So selain daripada haji, tabung haji, bank-bank lain juga sama. Kalau mereka membeli sukuk bond sukuk kerajaan, bond kerajaan ni, so duit yang diorang dapat daripada orang ramai yang menyimpan di dalam bank tu, mereka akan invest melalui pelaburan-pelaburan yang di bawah government sebab dia sangat secure. Okey, so itu dia. Okey, kalau instrumen pelaburan lain iaitu akaun bank Islam. Itu biasa je kalau kita pergi bank, kita pergilah mana-mana bank, kita nak buka akaun bank yang Islamik punya. So itu akaun bank Islam. Akaun pelaburan berkongsi keuntungan ni dia merujuk kepada produk deposit yang diatur berdasarkan kontrak mudarabah. Contoh yang ini seperti fixed deposit ke, maksudnya bank dia dah cakap dah, okay, you invest dekat sini dalam tempoh 6 bulan, 1 tahun, kita bagi you return 60-40. 60 kita bagi you, 40 kita ambil contoh. So itu perkongsian. Okay. Instrumen lain GIA ni akaun pelaburan biasa saja, yang awam saja, yang general saja.
Yang itu yang ada dekat bank-bank lah. Kalau you pergi bank, you nak buat investment yang biasa-biasa, yang minima saja, dia punya risiko tu ada dekat bank. Akaun pelaburan khas pun sama, lebih kurang saja. Semuanya dekat bank. Maksudnya orang ramai pun boleh. Tapi sukuk tadi tak boleh tau. Okey. Lepas tu seterusnya, deposit mata wang, yang ini kalau ada investment, dia melalui, ada yang bank, ada yang melalui online, itu risiko masing-masing lah kan. Tapi nak beritahu, deposit mata wang asing ni, contoh macam kita join fund tertentu lah untuk diinvest ke luar. Tapi pilihlah yang patuh syariah atau yang tak patuh syariah, jangan ambil lah. Okey, akaun simpanan ni simpanan biasa. Yang tu sangatlah minimal, dia dapat kosong point berapa je. So kalau kita ada duit, janganlah letak dekat saving je. Kenalah letak dekat investment untuk generate more return. Nak gandakan duit modal yang kita ada tu. Okey, instrumen pelaburan apa lagi yang ada? Akaun emas. Akaun emas ni ada dua, kita beli fizikal emas ataupun kita menyimpan dalam akaun emas di bank, ada juga ataupun akaun emas di platform-platform yang ada dekat luar, platform yang berdaftar dan legal lah Okey. Akaun semasa ni, akaun current account ni akaun untuk orang yang ada, orang bisnes lah gitu kan. Yang mana dia membuka akaun semasa tu sebab dia nak dapatkan kemudahan cek dan sebagainya lah kan. Macam sekarang orang dah tak pakai cek, tapi sebagai input je lah untuk orang berniaga. Okey, seterusnya. Dekat sini dia nak cerita lebih detail lagi tentang sukuk, tapi tadi kita dah ringkaskan sukuk ni adalah dikeluarkan oleh government dikeluarkan oleh government yang offer untuk projek-projek pembangunan negara, dia perlukan dana. So dia akan open kepada corporate lah ataupun bank di dalam Malaysia untuk invest untuk mereka jalankan projek gitu. Okay, so ini sukuk ni boleh baca direct lah, dia simple saja sebabnya bila kita faham tu, bila soalan keluar tu kita boleh jawab lah sebab kita faham sukuk tu apa. Gitu kan. So ini dia berkait dengan dalam buku dia ada nyatakan, so bila kita baca kita dah tahu dah sebab kita dah faham perkataan sukuk tu tadi Okey, dalam perjanjian tu dia ada gunalah jenis-jenis kontrak dia tu berkait dengan mudarabah ke, musyarakah ke, yang tu semua dalam agreement sukuk tu tadi. Okey. So kalau kita pergi tengok, ini saham. Saham pula adalah equity, merupakan unit pelaburan dalam syarikat-syarikat individu dan boleh mencipta kekayaan melalui tiga cara, iaitu dia terima pendapatan daripada mereka dalam bentuk dividen. Maksudnya, kita beli satu-satu saham di syarikat besar dan sebagainya, so kita dapat dividen. Yang kedua, kita dapat juga pertumbuhan nilai dan menjualnya dengan keuntungan. Maknanya, kita dapat dividen, kadang-kadang kita diberi unit juga. So, unit itu boleh bertambah. Ataupun kombinasi kedua-duanya. Saham ni ada banyak. So, ada yang Islamik, ada yang non-Islamik. Sebagai orang Muslim, kita fokus kepada yang Islamik lah. So, kena pilih. Okey, saham biasa. Saham biasa keistimewaan kepada pemegang saham seperti hak mengundi, dividen, pembayaran bonus, itu biasalah kan. Itu saham yang basic-basic saja. Jika syarikat menjadi insolvent, pemegang saham biasa berada di barisan terakhir. Ini orang kata je sebagai kita beli satu unit, dua unit lah. Bukannya kita pemegang saham. Megah holding tu bukan yang tu besar lah. Yang itu untuk orang kata dia punya pengarah-pengarah dan shareholder yang ni. Macam kalau saham biasa ni macam boleh beli dekat bank, boleh beli kat ATM machine saja. Tu biasalah orang yang nak mula-mula belajar saham. Okey. So seterusnya saham pilihan memberikan pemegangnya sebahagian hak milik dalam syarikat tetapi tidak memberi hak untuk mengundi dalam syarikat. Ni dia special sikit. Pemegang saham pilihan berhak dibayar daripada aset syarikat sebelum pemegang saham biasa. Dia up sikit lah level dia daripada saham biasa tadi. Okey, pemegang saham pilihan dibayar dividen tetap. Yang ini yang di offer mungkin untuk level-level tertentu. Gitu So beza, dia nak bezakan saja. Okey, so unit amanah. Unit amanah ni unit trust. Kalau kita baca pun kita boleh faham. Yang mana kita invest dalam unit trust. Unit trust company dekat Malaysia ni banyak. Contohnya Kenanga Investment. Ada juga public apa dah
public public mutual gitu. Lepas tu kalau CIMB tu dia ada principal, Sun Life, dia adalah orang kata Manulife, semua tu adalah company-company unit amanah ataupun unit trust gitu Okey. Seterusnya, unit amanah dikenali sebagai pelaburan kolektif atau pelaburan terkumpul. Okey, yang ini kita tahulah unit amanah ni dia ada dana yang dikendalikan oleh fund manager. Kita tinggal pilih saja nak invest dalam dana mana. Kita bayar charges sikit dan dia akan niagakan kita punya investment tu tadi. Okey, unit amanah Islam sama jugalah, maksudnya ada yang Islamik, ada yang non-Islamik lah. Okey, seterusnya instrumen pelaburan. Okey, sebab-sebab utama melabur dalam unit amanah. Kenapa nak kena melabur dalam unit amanah? Dia membantu mengurangkan risiko keseluruhan. Unit amanah ni adalah orang kata nak kata selamat 100% tidak juga. Tapi risiko dia tak tinggi sangat. Berbanding dengan kalau kita tak ada ilmu, kita bolehlah invest dalam unit amanah ni. Bukan tak ada ilmu, kurang ilmu invest dalam unit amanah sebab dia ada manager fund. Mereka boleh bantu kita nak mengurangkan risiko. Okey. Lepas tu dia dapat menurunkan kos pembinaan portfolio daripada kita nak study sendiri semua, nak buat itu, buat ini, kita tinggal upah orang saja iaitu manager fund. Dia mengurangkan keperluan untuk memilih dan mengurus pelaburan oleh individu. Maksudnya, kita tak perlulah cari dana manager fund. Dia ni okey ke tak? Nak urus fund kita, dia ni okey ke tak? Dekat company, unit trust tu mereka dah ada dah pun fund manager yang sangat-sangat orang kata knowledgeable dalam bidang dia. So, tak perlu risau kat situ. Unit trust boleh dikatakan medium lah. Medium, risiko dia medium. So dia ada kekurangan dia juga. Dia ada kelebihan dan kekurangan. Okey, kelebihan dia pengurusan dana tersebut diurus oleh pakar lah, kan? Dan manager fund tadi. Fleksibel untuk kita nak tukar-tukar. Kejap kita masuk dana ni, kejap kita nak masuk yang tu, masuk yang ni boleh tukar-tukar So kos tu dapat dikurangkan lah, risiko pun dapat dikurangkan. Terdapat kos tambahan, tu kekurangan dia yang perlu dibayar oleh pelabur selain daripada kos biasa. Dalam pelaburan ni adalah kos-kos tambahan sebab kita upah orang lah. Mudah fikir sebab kita upah orang, so adalah extra cost kat situ berbanding kita invest sendiri. So kita kena invest dekat ilmu pula sebab nak kena um, betul-betul study sebelum invest. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada hmm, Okey, seterusnya kita pergi kepada instrumen hartanah dan REITs lah REITs. Okey, you all boleh je baca dalam buku tu direct, tapi saya bagi je seorang kata ringkasan saja supaya bila kita baca tu lebih mudah faham lah Okey, hartanah REIT ni pula dia berkait dengan hartanah lah gitu kan. Dia singkatan dia kepada Real Estate Investment Trust. Maksudnya amanah pelaburan hartanah lah Okey, so selalunya REITs ni dia melabur dalam hartanah tanpa perlu kita beli bangunan. Contoh gini. Okey, katakanlah kerajaan dia nak buat hospital. Dia nak buat selain daripada hospital, contohlah pejabat ke, dia nak buat pusat membeli belah ke. Maksudnya jenis perniagaan yang pembangunan yang besar, hartanah yang besar. So dia akan buka kepada investor yang nak invest ke dalam REITs. Dia akan terbitkan REIT tu tadi untuk contoh hospital. So dia dalam agreement dia tu dia akan letakkan okey kita akan bagi you secara tahunan berapa persen. So percentage tu dah dipersetujui dari awal sebab so dia perlu cari orang kata corporate syarikat-syarikat yang perlu invest untuk pembangunan tu. So ini adalah orang kata yang mana siapa yang beli ataupun yang ada REITs ni kan, yang join REITs ni, so dia dapat consider macam dia dapat sewa lah, lebih kurang macam tu. Tapi hospital tu bukan kepunyaan dia, gitu. So dia dapat return lah daripada investment tu tadi, investment dalam hartanah. Dan dia punya pelaburan ni dia kurang cair dan dia untuk jangka masa panjang. Maknanya kalau kita invest dekat REIT tu, tak bolehlah fikir, oh nanti nak pakai duit segera, tiba-tiba nak redeem. Dia tak boleh sebab dia memang investment untuk long term.
Okey. Untuk kumpul sewa dan mendapatkan keuntungan. Okey. Okey, turun naik tu dia berdasarkan pastilah dia berkait dengan ekonomi negara lah, politik juga So sebab itulah ada certain investor kalau ekonomi kalau politik tak stable, mereka tak datang invest ke Malaysia ni. Sebab risaulah sebab sebarang investment dia berkait dengan pembangunan negara, risiko negara tu sendiri, so dia berkait. Okey, baik, next. Okey, yang ini REIT Islam lah, Islamik lah. So, kita boleh pilih lah secara awam ataupun secara swasta. Dia ada banyak jenis lah dekat situ Kalau yang non-Islamik, kalau yang Islamik tu macam contoh dia bangunkan hospital, dia buat jalan, dia buat perkara-perkara yang tak mendatangkan syubhah. Tapi kalau yang non-Islamik tu mungkin dia invest dalam kilang arak ke contoh kan. Buat investment-investment yang tak patuh syariah gitulah. Okey. So, apa risiko je kalau invest dalam hartanah ni? Satu, pelaburan yang dapat memberikan pendapatan stable, ya, untuk jangka masa panjang. Okey, seorang pelabur dapat membeli hartanah tanpa menggunakan semua duit dia tu. Contoh kan, dia nak invest dalam hospital tadi. So, jadi dia tak ada pun beli satu bangunan tu, tapi dia menjadi sebahagian dari penyumbang modal. Ia mempunyai nilai in-street lah, nilai hartanah. So, dia ada nilai dan dia sebenarnya pulangan dia agak tinggi lah sebab dia berkait dengan hartanah dan long term Jika seorang pelabur membeli hartanah dan tidak mampu membuat pembayaran ansuran pinjaman, beliau boleh kehilangan hartanah tersebut. Ya, contoh kalau hartanah yang kita beli tu yang mudah adalah contoh kita beli tanah, kita beli rumah. Itu atas individu kan. So jadi kalau tak boleh bayar installment tu, tak boleh bayar ansuran dekat bank tu, kena tarik juga, kena lelong juga kan. Okey. Kadar sewa tanah yang dimiliki secara individu boleh turun naik. Kalau keadaan tak okey, rumah terlalu banyak, so tak ada penyewa. Itu kekurangan lah dengan kos penyelenggaraan juga. So setiap investment tu pastilah ada pro and con dia, pasti. So kita kena faham lah sebelum kita invest. Okey. Dana modal lindung. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu okey, dana modal dilindungi ni kalau kita convert dia lah kan, dia convert, dia translate kan. Maksudnya guaranteed fund. Maksudnya contoh macam ni, kita invest dalam satu-satu investment yang dia janjikan kepada kita dia punya modal tu guaranteed. Maksudnya tak terjejas. So itu dana modal dilindungi. Sebuah dana bersama yang menjamin pelaburan modal asal jika ia disimpan untuk tempoh tertentu dan untuk keseluruhan dia ada berkontrak lah gitu Contoh, dia kata okey, sertai untuk 5 tahun. So 5 tahun tu katakanlah dia invest 100,000, duit 100,000 tu tak jejas tau. Okey, yang jejas tu mungkin return tu tinggi naik, turun naik. Bukan tinggi naik, turun naik. Return tu yang turun naik. Tapi dia tak efek dekat dia punya modal. Okey, ada yang investment dia tak sebut modal dilindungi. Dia sekadar investment dia kata kita akan bagi pulangan dan modal dia tak sebut dilindungi atau tidak. So boleh efek modal. Mungkin dia invest 100,000, kalau dah drop mungkin boleh jadi 50,000. Boleh jadi. Tapi kalau dana modal dilindungi ni 100,000 tadi tu tak efek. Dia cuma ada pertambahan dari segi dividen lah. Okey, objektif utama adalah untuk melindungi modal lah. Itu biasa. Sebab tu nama dia dana modal dilindungi. Menjadikan peluang untuk peningkatan modal dan pulangan. Modal tak usik, pulangan tu dapat. So bergantung kepada portfolio ataupun dia punya um, fund dia lah keuntungan gitu. Okey, so yang ini seterusnya. Kita pergi kepada dana seterusnya. Okey, kita pergi kepada dana komuniti pula. Komoditi. Dia berkait dengan investment dalam komoditi lah kan. Okey. Dana komoditi Islamik merujuk kepada dana yang mempunyai pegangan langsung dalam komoditi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah lah. Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi supaya ianya menepati prinsip syariah. So, dimiliki oleh penjual yang masa penjualan contoh kalau komoditi ni macam contoh
minyak sawit, logam ataupun bahan-bahan mentah lain lah. Contoh kita nak invest ke dalam uh, projek-projek estate dan sebagainya, kan kita join projek-projek estate dan sebagainya. So ini ada berapa tu? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima perkara yang mana bila disebut patuh syariah tu dia perlu memenuhi lima perkara ni lah, iaitu barang tu ada, maksudnya komoditi tersebut tu harus dimiliki oleh penjual masa dia nak buat jualan tu tadi. Jualan jangka pendek tidak dibenarkan, tetapi dia selalunya jangka panjang. Dia guna by as-salam, perantaran masa depan, istiqna lah. Okey. Lepas tu komoditi yang diperdagangkan mesti halal. Komoditi macam sawit, tak ada. Sawit tu mudahlah sebab kita tahu kan benda tu. Penjual harus memiliki kepemilikan fizikal, mesti kena ada barang. Komoditi harus tetap dan diketahui oleh pihak yang terlibat. Yang ni kalau berkait dengan patuh syariah. Komoditi kan orang tanya, macam mana nak tahu dia patuh syariah? Kalau dia memenuhi kelima-lima perkara ni, so that mean dia investment yang patuh syariah. Okay. So kita tengok dana komoditi ni dia ada juga kekurangan dia. Kalau orang kata invest dekat sawit, invest dekat logam, ada juga ke dia punya risiko dia? Tetap ada. Okey. Kalau kelebihan dia, strategi kepelbagaian yang baik untuk individu dengan portfolio equity dan sukuk komoditi memiliki hubung kait negatif dengan sukuk dan equity. Yang ini kalau katakanlah strategi kepelbagaian, maksudnya dia nak diversify, sebab equity pun berisiko juga, dia ada risiko, tapi sukuk tu dia risiko dia sangat minimal, boleh dikatakan dia memang dah fix kan, jadi dia kurang risiko, so dia boleh combine lah. Okey, equity dan sukuk ni cenderung berprestasi kurang baik di kala inflasi. Kalau inflasi tak boleh sebab dia berkait dengan negara tadi kan, dia berkait dengan negara, ekonomi dan sebagainya. Even sukuk pun kalau katakanlah kerajaan kalau katakanlah negara tak perform pun dia boleh efek kepada apa yang mereka janjikan lah kan. Dia efek juga sebab berkait dengan investment ni mungkin rendah lah. Dia bagi sehingga yang minima sajalah. Okey, pasaran komoditi seringkali tidak stabil. Harga boleh berubah-ubah. Itu dia punya risiko lah. Yuran yang dibayar jenis dana je tinggi lah. Of course lah, bila dia berkait dengan komoditi ni, fee dia tinggi lah. Okey, baik. So, untuk bab pemilihan instrumen pelaburan. Okey, nak melabur kat mana? Bila dah jelas semua tu, bila kita dah jelas, kita boleh memilih lah nak melabur dekat mana. Okey, untuk info semua, soalan-soalan tu banyak juga ditanya berkenaan dengan bab pelaburan ni. Dia akan tanya bab-bab jenis-jenis pelaburan. So, apabila kita faham setiap satu nama-nama dia tu, insya-Allah bila kita nak jawab, kita tak perlu ingat pun, tapi kita faham. Gitu. So, jadi kalau ada maklumat yang kurang, so you all boleh Google juga. Boleh Google, boleh chat GPT lah untuk info detail. Mungkin saya tak explain detail, tapi bahagian mana yang you all tak tahu, bolehlah Google juga. Okey, baik. So, itu saja untuk topik instrumen pelaburan ni. Sekian, terima kasih.